Hari ni kita nak cerita pasal kanak-kanak yang berdengkur. Ini kisah budak 5 tahun. Mak ayah agak risau sebab sentiasa berdengkur, sentiasa mulut terbuka waktu tidur. Dadanya pun selalu berombak. Bila bangun tidur, walaupun tidur cukup, selalu lesu, macam tak pernah bertenaga. Pergi sekolah pun, play school kan, tak bertenaga, tak boleh fokus. Pendengaran pun agak kurang juga. So mak ayah bawa ke saya tengok budak ni dah macam naik badan. Saya teropong, saya tengok ada sesuatu yang block dia punya nasal passage. Dalam hidung dia ada sesuatu yang sumbat. Apa tu? Adenoid. Belakang hidung ada adenoid. Adenoid tu apa? Pernah dengar tonsil? Tonsil belakang mulut, adenoid belakang hidung. Sekiranya ada adenoid, pesakit-pesakit yang ada adenoid ni kalau dia dah cukup besar, memang tak boleh nak bernafas ikut hidung. Inilah terjadi pada pesakit ni. So saya buat apa? Saya tengok adenoid ni cukup besar, so saya sarankan buat operation. Prosedurnya kecil, kita boleh buat daycare, selalunya hari yang sama boleh balik. Lepas buat, pesakit dah boleh nafas macam biasa. Dalam ayat mak ayah sendiri, dia kata dulu bunyi macam motorbot, sekarang ni kena pergi jenguk. Sakit nafas lagi tak? Sebab sunyi. So kalau anda rasa anak-anak anda berdengkur selalu atau berhenti bernafas, segeralah pergi jumpa doktor. Sebab kualiti pernafasan menentukan kualiti hidup anak kita.